Apa korang tahu tak? Mana nak cari makanan-makanan Indonesia yang sedap dekat Johor? Kalau korang tak tahu, saya tahu. Tapi sebelum tu korang tolong like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sebelum makan biasanya saya akan lompat-lompat dulu. Yang ni kita panggil senamang pecah lemak. Nanti kalau makan cepat kurus. Hari ni kita ada di Johor Bahru, Jalan Pulau Mutiara. Kalau korang lari-lari sikit, betul-betul depan restoran Sumbang, dekat sini ada dapur Indofood. Yang ni cawangan dia yang baru. Tempat satu lagi dekat Taman Sarjana. Yang famous dekat sini mestilah dia punya sambal gepuk. Dan biasanya kalau korang datang sini, dia akan ulek-ulek real life depan korang. Mantap, serius. Lepas tu siap ada kacang lagi. Disebabkan hari ni saya tengah diet, saya dah sedikit saja menu yang ada dekat sini sebagai alas perut supaya tak masuk angin. First kita ada ayam gepuk Indofood. Dia ada ayam crunchy dan ayam original. First ni kita makan ayam crunchy dulu. Letak dia punya kecap, letak pula dia punya sambal. Ayam yang kita dapat biasanya panas-panas. Dia punya isi juicy, lepas tu gara-gara crispy. Yang paling special dia punya sambal. Dia punya rasa tu pedas-pedas sedap. Lagi-lagi bila gaul dengan sambal kacang. Korang juga akan dapat tempe, tahu yang digoreng garing. Lepas tu ada sayur, timun dan kobis goreng. Seterusnya pula kita nak rasa ayam gepuk preset original. Dia punya ayam macam ni. Kebetulan saya ambil dia punya bahagian isi. Tekstur dia kering-kering dekat luar, tapi dalam masih basah. Saya suka sangat ayam macam ni. Seterusnya kita nak rasa ayam sambal pecak. Ni first time saya nak rasa. Wah, rupanya dia punya ayam ni memang lembut. Rasa sambal pecak ni pun sedap. Dia punya minyak tu manis-manis pedas berlemak je. Yang ni memang sedap. Jujur ni lepas habis ni saya tambah lagi satu set. Korang pun kena try. Next pula kita ada set ayam crunchy special. Dalam ni korang siap dapat mie lagi. Yang ni pula saya makan sekali dengan sambal, jadi rasa pedas-pedas. Tapi sebenarnya sambal macam ni lagi sedap makan dengan ayam crispy. Lepas tu korang juga akan dapat sup. Yang ni korang boleh makan dengan nasi. Ni mak apa lagi yang korang nak dustakan? Mantap. Next pula kita ada bakso special. Dalam ni ada macam-macam saiz bakso. Korang akan dapat sekali dengan mie. Yang ni kita rasa dia punya bakso beranak. Dalam ni ada telur lah. Tekstur bakso dia memang gebu, lembut je. Saya suka. Rasa daging dominan lagi daripada rasa tepung. Bakso tahu pun ada juga dalam ni. Tak sambal tadi agak banyak, jadi pedas. Untuk hilangkan pedas, saya ada dia punya esteller. Ni dessert paling famous dekat sini. Ada pulut hijau, ada sagu merah. Rasa dia manis-manis berlemak gitu. Dan yang paling rare kita ada teh botol. Diimport khas dari Indonesia. Dekat Malaysia mana ada. Yang ni sedap, tak sama macam teh ais Malaysia. Untuk akhir sekali ni kita ada jus avocado. Yang ni pekat sangat dan melikat. Rasa dia lemak-lemak manis daripada buah tu. Jadi korang jangan lupa tahu datang dekat dapur Indofood, Pulau Mutiara, Johor Bahru. Let's go guys.